Baiklah, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pelajar-pelajar yang hadir pada kita punya seminar hari ini. Apa khabar semua? Semua sihat? Semua sihat ke ni? Okey, baru sihat. Okey. Baik, baik, baik. Razik Okey. Semua sihat? Okey. Sebelum saya mulakan seminar kan? Okey, bagus. Kenapa macam tak semangat je? Semangatlah kan? Perform sikit. Okay, kita punya program ni bukan calang-calang Macam apa yang moderator berkata, okay, macam apa yang pengarah program berkata, benda ni bukan mudah kan? Dan kami first time pihak Yash Academy Center buat kolaborasi yang paling terbesar melibatkan pelbagai kolaborasi untuk semua. Jadi, untuk waktu-waktu ni korang boleh tolong promote lah dekat kawan-kawan dan sebagainya ya. Jadi jangan risau, saya akan tengok awak punya chat waktu saya buat apa-apa ni kan. So kalau korang ada soalan, korang boleh tanya waktu sesi Q&A nanti bukan sekarang tau. Okay, sebab saya tengah mengajar, syok-syok mengajar kan. Sebab ada kemungkinan saya terlepas pandang. Jadi, kumpulkan segala soalan anda, nanti tunggu arahan seterusnya daripada moderator waktu kita punya sesi Q&A. Baiklah, sebelum saya mulakan lebih lanjut, bolehkah saya, sebab awak semua dah tahu kan saya punya biografi. Jadi saya nak tahu pula apa biografi anda semua. Anda semua daripada negeri mana? Okay, boleh komen tak negeri mana? Sebab I nak tahulah majoriti daripada negeri mana. Kita dekat sini, dekat live ni ada 98 orang jadi saya berharap ramailah yang join daripada pelbagai negeri. Wow, Sarawak, Johor. Yes, Johor is my native place. Pahang. Wow, Pahang. Good, good, good. Lagi. Okay. Semua kenal tak Yash Academy Center sekarang? Itu soalan yang saya nak tanya dulu. Semua kenal tak Yash Academy Center sebenarnya? Atau first time kenal? Oh, ada yang Kedah, ada yang Sabah. Very good, very good. Ada yang kenal, first time kenal kan? Memang first time pun kenal. Sebab banyak kami Yash Academy Center telah melahirkan beribu-ribu graduan yang sekarang diorang dah dekat mana-mana pun masih ingat saya lah sebab I'm one of the founder kan. Jadi memang saya dah membimbing mereka lah. Okay, daripada SPM sampai ke peringkat SPM dan kini mereka berjaya dekat universiti, dekat kerjaya mereka juga. Jadi nak tahulah. First time kan? Okay, boleh tak saya minta kerjasama moderator ataupun pihak AJK kita punya program ni untuk blastkan semua platform Yash Academy Center. Boleh tak? Saya nak semua orang follow dulu sebelum saya kongsikan worksheet untuk kita punya program hari ini. Sebab kalau awak semua tak follow kita punya social media kita semua tu, korang tak akan dapat worksheet. Jadi saya akan bagi masa sikit. Sampai 25 sahaja saya akan bagi. Saya nak semua peserta untuk join semua sokmat kita. Saya tak kisahlah korang ada ke tidak. Kalau tak ada tak apa. Kalau yang ada macam TikTok. Jangan kata tak ada TikTok mesti cikgu tahu. Awak semua ada TikTok. Kalau tak ada TikTok tu memang budak yang paling-paling tak pernah mendalami sokmat, saya faham lah. Tapi untuk pelajar-pelajar yang biasa dikenali dengan TikTok, jangan kata pula alasan-alasan lebih dekat saya tahu. Okay, jadi saya berharap anda semua follow dulu Dan dengan masa yang ada dekat sini, saya nak ucapkan berterima kasih kepada dua pihak sekolah kolaborasi kerana sudi collab dengan kami. Kami sangat-sangat menghargai usaha cikgu untuk mengajak satu batch sekolah tu memang amat mustahil lah. Tapi mereka berjaya laksanakan dengan mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas, dengan mengeluarkan senarai nama pelajar, dan benda-benda ni adalah bukan benda yang mudah dan saya sendiri faham. Sebagai guru, yes, I really faham dan terima kasih sangat-sangat saya ingin kalungkan kepada cikgu-cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tading 2, Sekolah Menengah Tunku Mahmud dan sebagainya. Dan tidak terlupa juga kepada pihak kolaborasi akademik iaitu SPM Admins dan juga pihak mengstudy SPM. Saya sangat-sangat hargai usaha anda semua. Okay, terima kasih sangat-sangat sebab tanpa anda semua, saya rasakan
seminar ni tidak akan capai sampai 118 orang, 117 orang dan sebagainya. Okey, lagi tak naik pun followersnya, cepat naikkan. Saya nak semua hantar dekat saudara mara ke, sebab lepas ni kita banyak ada plan lepas ni kita punya program seterusnya, saya boleh katakan bulan Julai kita akan buat banyak seminar-seminar percuma lepas ni, ataupun seminar-seminar yang dengan harga yang paling murah, seminar yang paling tip-top lah kami akan buat. So untuk nak hebahan seterusnya, awak perlu join kita punya Sokmed dulu. Dan sila promote-promotekan juga dekat kawan-kawan. Sebab bukan semua seminar yang buat secara free. And we are doing that. And kita juga ada buat seminar yang berbayar, tapi berbayar tu mestilah kena ada perbezaan antara yang percuma dengan berbayar. Jadi yang berbayar pun memang harga yang berbaloi juga, harga yang mesra untuk semua pelajar, student lah terutamanya. Okey, dan untuk makluman boleh tengok dekat YouTube Yash Academy Center, kami melahirkan beribu-ribu pelajar yang capai sukses dalam SPM. Okey, boleh tengok feedback mereka jugalah. Lagi. Okay, lagi. Kita punya, sebenarnya kita plan nak live dekat YouTube. Belum lagi, Nuratika, sabar ya. Saya tengah minta semua untuk follow dulu kita punya Yash Academy Center punya platform. Boleh ke admin share lagi sekali message tu supaya pelajar baru ni dia dapat akses. Boleh follow dulu. Okay, sekejap lagi saya akan share kita punya bahan untuk hari ini. Okey, sekejap saya tengah forward ni. Anda boleh lihat worksheet ni dekat grup rasmi kita, grup Yash Academy Center. Okey. Sekejap forward. Dan ini modul yang saya buat dengan air tangan saya lah, boleh katakan begitu Okey. Sekejap saya akan hantarkan worksheet Dia tengah loading lagi. Okey. Okey, semua dapat tak worksheet dekat grup rasmi Telegram Yash Academy Center? Kalau nampak, raise hand. Ataupun thumbs up. Okey, dah hantar dah. Kalau tanya saya, okey cukup dah kot. Sebab banyak sangat nanti takut hang pula Google Meet nanti. Okey, cukup. Okey, dah nampak kan? Okey, jadinya worksheet ni korang boleh akses dan khas untuk awak semua tau. Okey, saya bagi ni sebab penting. Bab 3 adalah bab yang paling penting. Kalau awak tak boleh score benda ni, rugi. Okey, boleh tengok-tengok dulu worksheet. Okey, share lagi sekali kita punya program ni, punya work ni. Di mana ya worksheet? Dekat grup Telegram. Khairunisa dekat grup Telegram. Dekat grup Telegram. Maaf tanya, tempat apa soalan oleh pelajar tu? PD1 dan PD2 tak ada. Complete bab 3 saya akan ajar ini. Don't worry Danish, I will teach you a lot. Okay, I will teach you a lot. Don't worry about that. Tepat 2.10 saya akan mulakan, and untuk makluman MC dan juga para AJK, boleh sediakan buffer time, saya akan habiskan dalam masa 3.10 ya. Okay, sebab kita mulakan 2.10 kan, dan kita punya seminar sejam kan. Okay, so kita 3.10 kita akan settlekan. Okay, baru kita akan move ke next slot lah. Okay, ada 138 orang lagi. 1 minit je lagi. 1 minit je. 1 minit je. Nampak ke saya punya slide?
Okay. MC nampak ke slide saya, MC? Nampak Okay. MC boleh bercakap kan? Okay. MC boleh bercakap Pastikan MC boleh bercakap. Okay. So, lagi 1 minit. Kita tunggu, kita terus start. Okay, ajar lagi dalam masa seminit ni. Okay. Okey, baiklah. Masa pun sudah mencecah pada jam 2.10. Jadi kita mulakan dulu kita punya seminar. Are you guys ready? If ready, let's we go. Okay, untuk seminar Study Smart, Score Smart ni, saya selalu takkanlah terus terjah kepada bab 3. Saya sebagai cikgu, saya kena revise again kepada kita punya pelajar. Okay, pelajar, saya nak bagi tahu dekat sini, kita punya seminar ni direkod, so no need to worry. Dan rakaman ni akan dihantar semula dekat Yash Center sebab live kami masih tergendala buat masa ni. Kalau live kita dah okey, akan dimaklum oleh AJK lah. So, awak boleh tonton di situ. Sebab kemungkinan ramai orang terdapat join Google Meet ni. Jadi, boleh join dekat YouTube ataupun tidak, boleh tengok premiere kami nanti dekat YouTube live. Okay. So, jom kita start. Okay. Sebelum bab 3, kita belajar bab apa je? Okay. Kita belajar bab 1. Bab 1 melibatkan apa? Siapa masih ingat bab 1 form 4? Kita belajar apa bab 1 ni? Sekejap saya buka comment section. Nanti tak nampak korang punya komen. Okay. Bab 1 kita belajar very good. Negara bangsa. Dekat negara bangsa, kita belajar first adalah apa? Kita belajar ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri kerajaan. Kerajaan apa Okay, kita belajar 2 kerajaan dekat sini. Yang pertama kita belajar apa? Kerajaan Alam Melayu. Yang kedua adalah kita belajar apa? Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dekat ciri-ciri kejap saya tulis dulu. Okey. Dekat ciri-ciri kerajaan ini, kita ada Alam Melayu, betul. Alam Melayu dia ada 4. Okey. Dan dekat Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Okey. Macam mana nak ingat dengan mudah? Okey, saya bagi tahu juga benda ni sebab bonus kan? Okey, untuk nak ingat, senang ingat tu awak ingat je satu senario. Boleh tak? Awak ikut je cara saya cakap senario tu. Okey, awak semua duduk dekat mana ni? Ini Malaysia kan? Awak semua duduk dekat Malaysia kan? Okey. Dalam Malaysia tu, yang ini kita kata dia sebagai negara. Okey, negara kan? Dan negara kita ni sebagai apa dekat negara ni? Kalau ikutkan sekarang, kita ni status apa? Rakyat kan? Kita status apa? Rakyat kan? So, rakyat duduk dekat negara ni. Okay. Okay, tadi saya ada bagi tahu dekat awak semua kan, korang dari negeri mana? Majoriti cakap negeri-negeri yang berbeza, betul tak? Ada yang Sarawak, ada yang Sabah, ada yang apa-apalah kan, negeri kan? Jadi, korang semua dipisahkan, betul tak? Korang semua dipisahkan. Korang semua dipisahkan. Macam ni. Okay. Lepas tu korang semua dipisahkan. Jadi, apa maksud pisahan dekat sini? Apa maksud pisahan dekat sini? Kalau ikutkan ciri-ciri kerajaan Alam Melayu. Kita ada 4. Yang pertama, yang kita ni adalah status rakyat kan? Jadi, rakyat. Okay, rakyat. Okay, kita kata dia rakyat. Lepas tu, yes, sempadan. Very good. Siti Beda, betul. Sempadan. Okay, so apa kita ada ciri-ciri? Rakyat. Lepas tu kan, kalau kita nak semua dekat negeri masing-masing, mesti kena ada seorang leader untuk jaga kita. Siapa yang bos? Ketua dia siapa? Ketua dia adalah seorang raja. Raja. Sebab, bayangkan kalau tak ada raja, apa terjadi? Kita dekat berbeza-beza negeri. Jadi, mestilah kena ada seorang ketua yang lead kita. Kalau kita tak lead oleh raja, apa terjadi? Kehidupan rakyat akan kucak-kacir. Lepas tu, hidupan sengsara nanti. Betul tak?
Jadi perlu ada raja. So raja dah ada, rakyat dah ada. Apa lagi dua ciri kerajaan alam Melayu? Iaitu, yes, tadi orang cakap wilayah pengaruh. That's the thing. Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh tu apa tu? Okay, wilayah pengaruh daripada mana? Dia ada 3 jenis. Siapa masih ingat wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh. Saya masih revision balik ni untuk korang punya fikiran tu. Kita belajar ada taklukan. Lepas tu apa lagi? Naungan. Lepas tu lagi satu. Perkahwinan. Very good. Yang taklukan dengan... okay, saya nak tanya. Taklukan dengan apa lagi diorang cakap tu? Jajahan, right? Jajahan dengan taklukan sama ke tidak? Ini masih ramai confused ni. Taklukan dengan jajahan sama ke tidak? Sama. Taklukan ke jajahan ke sama. Don't confuse. Okay. Naungan dia lain. Dia hanya menaungi sahaja. Taklukan you macam British takluk kita punya tanah Melayu kan. Itu taklukan. Kalau naungan tu, contoh ingat tak dulu? British ni, dia nak dapatkan Indonesia. Indonesia dijaga oleh siapa? Dulu kita belajar sejarah, Indonesia dijaga oleh siapa? Belanda, very good. Jadi sekarang British ni dia dah dapatkan Belanda tu, dia buat cara apa? Cara naungan lah untuk nak dapatkan Indonesia. So dia baik-baik dengan Belanda. Betul tak? Supaya nak dapatkan Indonesia sebab British ni dia sangat tamak. Dia nak dapatkan Indonesia tu. Jadi dia perlukan cara naungan. Jelas tak semua? Jelas? Ke masih blur pasal naungan ni? Dia bernaung-naung. Dia macam baik-baik saja. Baik-baik belaka untuk nak dapatkan satu kawasan tu. Lepas tu perkahwinan pula macam mana? Okay, perkahwinan tu contoh satu raja ni dia kahwin dengan raja lagi satu punya anak perempuan. So dia akan melalui persahabatan tu lah. Melalui perkahwinan. Jadi mereka boleh mempengaruhi kawasan itu juga. Contohnya apa? Raja Johor dia kahwin dengan raja lagi satu punya anak perempuan. So itu melalui perkahwinan mereka boleh takluki kawasan raja tersebut dan juga kawasan raja punya isteri itulah. Dari asal, negeri asal isteri tersebut. Dia boleh mempengaruhi. Tapi dia tak boleh jajah. Dia hanya boleh jajah dia punya negeri tapi melalui perkahwinan dia boleh juga bukan takluk, dia hanya boleh mempengaruhi sahaja. So dia ada 3 jenis lah. Taklukan, naungan, perkahwinan. Okey, apa lagi satu ni sir? Kita ada raja, kita ada rakyat, lepas tu kita ada wilayah pengaruh. Lagi satu apa? Undang-undang. Yes, good. Kenapa kita kena ada undang-undang? Sebab apa? Okay, bayangkan macam tadi saya kata, raja ni kan dia kena jaga kan, jaga rakyat. Boleh ke dia jaga rakyat suka-suka hati dia? Boleh ke? Tak boleh. Dia perlukan satu akta untuk dia kena patuh. Apa akta dia? Iaitu kita kata undang-undang. So daripada undang-undang tu, contohnya satu rakyat ni kalau dia buat salah, apa tindakannya? Tindakan itu akan merujuk kepada undang-undang. Okey, jadi macam mana nak ingat senario ni? Mudah saja. Dalam negara kita ni, kita ada rakyat dan akan ingat macam ni dalam negara ni, kita ada rakyat dan akan dijaga oleh seorang raja yang berpandukan kepada undang-undang dan kita semua dipisahkan mengikut wilayah pengaruh. Ada yang taklukan, ada yang naungan, ada yang perkahwinan. Senang tak senario ni? Now you let me know. Is that sejarah easy for you guys? Is that easy for you guys? Senang tak? Kesusah lagi? Lagi rumit lagi? Bagi tahu saya sekarang. Senang kan? Okay. Now let's move on to Kesultanan Melayu Melaka. Tadi bukan sekata ada 6. Ya, 6. Tapi senang je sebenarnya. Kesultanan Melayu Melaka, you ambil 4 ciri kerajaan alam Melayu tu terus kepada Kesultanan Melayu Melaka. Tapi kena tambah lagi 2 ciri lagi lah. Apa 2 ciri lagi untuk Kesultanan Melayu Melaka? Apa 2 ciri lagi yang kena tambah lagi? Yes, kedaulatan lagi satu. Ulang ayat. Okey, ulang ayat maksudnya kita ni dalam satu negara. Dan dalam satu negara ni kita ada rakyat. Rakyat ni dijaga oleh siapa? Dijaga oleh raja, seorang raja. Tapi kalau dia nak
memerintah kita semua, dia perlu patuh kepada undang-undang. So, undang-undang another ciri. Lepas tu, kita semua dipisahkan ikut Johor sebabkan setiap negeri dia ada asal-usul yang berbeza. Negeri Johor diterima melalui apa? Taklukan ke, naungan ke, perkahwinan ke, kan? So, that's why kita ada wilayah pengaruh. So, kita semua dipisahkan. So, daripada mana? Dari segi wilayah pengaruh itu. Sebab dia ada asal-usul bagi setiap negeri dalam kita punya negara. So, kita cakap dalam negara kita supaya awak semua faham lah. Okay, saya kaitkan dengan current hidup kita sekarang supaya boleh relate dengan masa dulu. Okay, ini berapa? Alamak, bab berapa? Bab 3. Adlin, bab 3. Yes, lambang kebesaran dan juga kerajaan. Okay, dan juga kedaulatan. Okay, sebenarnya kan, raja daripada ciri kesultanan ciri kerajaan Alam Melayu tu, awak kena tukar sikit je dekat Kesultanan Melayu Melaka. Daripada raja, you kena tukar apa? Dekat Kesultanan Melayu Melaka, you kena letak apa? Kerajaan, yes. Okay, daripada raja, you tukar jadi kerajaan. Itu je. Lepas tu, yang baru ditambah tu apa? Kedaulatan dan juga lambang kebesaran. Kenapa ada kedaulatan? Kedaulatan itu bermakna selepas kita dah capai satu kemerdekaan, contohlah kan untuk sekarang. Saya kaitkan dengan sekarang tau supaya awak semua faham. Lepas kita dapat kemerdekaan kan, kita semua bebas hidup tak? Ada yang kita terperangkap tak dalam rumah kita? Tak ada kan? Kita bebas pergi ke mana-mana. Betul tak? Kita bebas. Sebab apa? You can show to any of the parties macam British kalau nak datang sedang kita pun tak boleh sebab we already get the kemerdekaan, independence kita dah dapat dah. Jadi kita bebas. Jadi kedaulatan itu sangat penting. Dan kedaulatan itu waktu kerajaan Alam Melayu tak dapat lagi, tapi waktu Kesultanan Melayu Melaka baru dapat kedaulatan. So dari sini awak boleh tengoklah kerajaan Alam Melayu waktu tu dia gunakan unsur tradisional. Tapi waktu Kesultanan Melayu Melaka, mereka gunakan unsur tradisional juga. At the same time, pentadbiran mereka lagi bersistematik. Sebab itulah, daripada ciri yang ada 4 sahaja dekat Kerajaan Alam Melayu, bertambah jadi 6 ciri Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi kegemilangan asas Kesultanan Melayu Melaka. Itulah reasonnya. Lambang kebesaran pula, apa contohnya, Sir? Cap mohor, keris. Itu semua yang melambangkan unsur-unsur kedaulatan lah seseorang raja. Okey, cap mohor dan sebagainya lah. Jelas, regalia dan sebagainya. Easy? So, ini melibatkan bab 1. Okey, kalau melibatkan bab 2 pula, kita belajar apa? Kita belajar nasionalisme. Okey, nasionalisme ni kita belajar dekat mana-mana kita belajar. Asia kita belajar. Apa lagi kita belajar? Apa lagi kita belajar dekat nasionalisme? Selain daripada di Asia. Eropah. Lepas tu, Asia Tenggara kita ada belajar tak? Asia Tenggara. Kenapa pula ada Amerika? Saya tanya Asia ke macam tu. Faham tak? Dia bukan specific one country, no. I mean, kita belajar pasal apa? Asia Tenggara, kan? So, kita tahu daripada nasionalisme ni sebenarnya kenapa nasionalisme? Okay, awak kena tahu satu benda ni. Okay, nasionalisme ni kenapa dia letak pada awal-awal buku teks? Sebab daripada awal-awal tu kita sebagai rakyat Malaysia kena setia pada kita punya negara. Sebab tu dititipkan benda tu dari awal. Supaya pada penghujung buku teks bab 10 itu awak dah tahu dah apa fungsi nasionalisme sebenarnya. Okay, untuk pelajar form 5 dia dah tahu apa yang saya cakap ni. Sebab kalau you tak belajar bab 2 dari awal, nasionalisme tu, awak tak boleh relate benda tu dengan bab 10 nanti. Iaitu apabila you dapat kemerdekaan negara kita. Kita dapat kemerdekaan negara. Kenapa? Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena sanggup juang demi mempertahankan negara kita. Okay, kita kena bersedia untuk berjuang lah. Okay, dengan pejuang-pejuang tanah air yang lain untuk kita mempertahankan kita punya kedaulatan negara kita. Supaya apa? Menyebabkan nasionalisme inilah dia ada semangat untuk nak mempertahankan negara kita kan. Okey. Sebelum saya dah cakap lebih kan, saya nak tahu dulu apa maksud nasionalisme. Tak clear ke suara saya? Line saya lag ke?
Boleh ke seseorang bagi tahu saya punya suara lag ke? Atau tak dengar jelas? Clear kan? Okay. Tak apa, nanti you boleh tengok dekat YouTube. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Exactly. Perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi, perasaan cinta tu dekat certain negara ni menyebabkan terlampau ekstrim, sebab itulah wujudnya bab 3. Sekarang korang faham tak kenapa kita ada bab 3? Sebab Kementerian Pendidikan dia tahu. Dia tahu macam mana susun bab by bab. Dia tahu. Kalau dia letak bab 3 kepada bab 2, bab 2 kepada bab 3, korang akan susah nak digest benda tu. Sebab lepas daripada semangat nasionalisme itulah berlakunya bab 3, iaitu Perang Dunia. Sebab rakyat dah mula sedar dah apa itu sebenarnya nasionalisme. Baru ada certain negara semangat nasionalisme tu terlampau ekstrim. You know what I mean? Dia terlampau ekstrim sampai dia nak mempertahankan dia punya bangsa negara. Contohnya siapa? Dekat bab 3. Hitler. You know Hitler? Orang yang paling kejam di dunia. Okay? Even you boleh tanya dekat atuk-atuk ke, nenek-nenek ke, mesti diorang cakap. Mesti diorang tahu siapa tu. Yes, Adolf Hitler. Okay? The one of the, kita boleh katakan orang yang kita kena ignore dia lah. Okay? Tapi dia lah jadi contoh utama untuk Perang Dunia sebenarnya. Okay? Sebab Adolf Hitler inilah dia ada perasaan nasionalisme yang terlampau ekstrim. Sebab dia nak dapatkan sesuatu negara, betul tak? Dia ni sangat-sangat tamak kan, dia nak dapatkan sesuatu negara. Jadi dia buat yes, very good, Nazisme. Okay, dia amalkan konsep Nazisme supaya dia nak dapatkan tempat itu, negara tu. Dia nak kuasai negara tu. Jadi dia buat apa jua sahaja untuk dapatkan kawasan yang dia nak. Sebab itulah dengan ini kita akan pergi dekat bab 3. So now, you let me know first. Kalau saya terus terjah kepada bab 3, agak-agak korang boleh faham ke kenapa? Apa kaitan dengan bab 1? Apa kaitan dengan bab 2? So, kalau contoh saya terus skip kepada bab 3, memang tak pun. Mungkin bab 3 you akan faham, tapi you tak tahu apa kaitan dengan bab sebelumnya. So that's my speciality. Saya selalu akan kaitkan dengan bab 1, bab 2 dulu, baru saya akan pergi bab 3. Okay, so itu baru menyebabkan sejarah ni makes fun. Kalau you terus cakap, oh, I'm really sorry. Dia memang boring lah. Memang boring. Okay, yes. Kita punya usaha nak dapatkan kemerdekaan itulah yang awak belajar dekat konteks sejarah tingkatan 4 KSSM. Awak akan belajar tau. Daripada daripada Melaka, daripada nasionalisme, daripada Perang Dunia. Lepas tu awak belajar British Military Administration, Melayu Union, PTM. Lepas tu awak belajar pasal darurat. Lepas tu you belajar pasal, tengok saya masih ingat benda-benda ni. Sampailah pada penghujung kita ada kemerdekaan. Ya, sampai pilihan raya, you dah tahu dah apa kelayakan untuk dapatkan kemerdekaan. Semua you akan tahu. Lepas tu, baru dia akan proceed kepada memorandum. Lepas tu Suruhanjaya yang dibentuk untuk pilihan raya tersebut. Dan juga Suruhanjaya Red awak akan belajar. And baru last kali awak belajar pula pasal kemerdekaan. So nampak tak? Dekat tingkatan 4 khususnya awak akan belajar apa usaha-usaha kita ni dari awal sampai habis. Untuk nak dapatkan kemerdekaan dalam negara kita. Jelas? Jelas semua? Jadi dekat tingkatan 5 jangan pula awak confuse kan. Dekat tingkatan 5 awal-awal tu you belajar pasal Malaysia. Makin lama makin ke hujung bab tingkatan 5 awak akan belajar pasal luar negara pula. Which is you akan belajar pasal Asian, OIC, NAM. Okay, dan banyak lagi association yang akan belajar. Okay, sebab itulah awak kena tahu apa perbezaan konteks sejarah tingkatan 4, tingkatan 5. Okay, now let's we go here. Faktor Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Okay, mula-mula tu sebenarnya selepas nasionalisme dah ada semangat kan? Yes, dah stand dah. Okay, Perang Dunia Pertama tu kita ada 3 faktor. Faktor pertama apa? Persaingan kuasa imperialis. Okay, di mana lepas diorang ada semangat nasionalisme tu kan, mereka nak membangunkan negara. Kalau mereka nak membangunkan negara, sebab apa? Mereka nak protect diorang punya negara. Jadi mereka perlu pastikan revolusi industri mereka tu kukuh setanding dengan negara luar. Jadi mereka akan bersaing dengan kuasa imperialis yang lagi hebat.
Jadi itu reasonnya kenapa dia salah satu faktor menjadi Perang Dunia Pertama. Yes, of course ada. Okay, tapi jangan pula left. Saya kata rekod ada, jangan left pula. Rugi dekat awak je lah. Okay, lepas tu, yang kedua, Pakatan Ketenteraan. Kenapa Pakatan Ketenteraan? Sebab kalau kita ada sokongan daripada pihak-pihak lain, kita boleh memantapkan lagi kita punya negara. Okay, contohnya apa? Permusuhan antara kuasa Eropah akan berpecah kepada dua kuasa. Okay, dengar betul-betul saya cakap ni, permusuhan kuasa Eropah membawa kepada dua kuasa. Satu kuasa tengah, lagi satu adalah siapa? PB tu apa tu? PB. Apa tu PB? PB adalah pengaruh barat, bukan. PB tu apa? I want full name. Bukan bersekutu. Pakatan Bertiga. Okay, Pakatan Bertiga Okay, Pakatan Bertiga. So, permusuhan you tengok tak? First saya dah kata persaingan kuasa imperialis. Yang second tu, diorang ada Pakatan Ketenteraan, tapi dalam pakatan mereka tu, mesti contohlah kan, korang pernah tengok tak cerita melibatkan war? Tahu tak war? Yang melibatkan contoh kan, macam Mat Salleh punya cerita, dia nak gaduh dengan lagi satu negara kan, mesti dia ada alliance. Tahu tak perkataan alliance tu? Perkataan alliance. Apabila ada wujud alliance antara satu parti dengan lagi satu parti, nanti mereka mesti akan fikir apa strategi nak untuk musuhkan kuasa lain supaya didapatkan negara tersebut. Faham tak? Sebab kalau diorang nak revolusi, diorang nak mengembangkan revolusi industri, semestinya diorang perlu cari one way untuk nak upgrade diorang punya negara. Jadi mereka perlu bermusuh-musuhan lah dengan kuasa-kuasa Eropah yang berpecah kepada dua kuasa, iaitu kuasa tengah, Pakatan Bertiga. Okay, and last sekali adalah krisis Rantau Balkan is one of the famous, yang mana titik utama jugalah kita boleh katakan berlakunya Perang Dunia Pertama, iaitu krisis Rantau Balkan. Di mana krisis Rantau Balkan ni dia senang je. Austria-Hungary ni dia menuduh tau, dia tuduh Serbia ni yang menghasut. Serbia ni dia punya kerja dia menghasut rakyat Austria. Apa contoh penghasutan? Siapa masih ingat? Serbia ni dia hasut rakyat Austria dari segi apa? Dia apa? Kenapa Serbia ni dia hasut rakyat Austria? Kalau kod-kod SPM tanya macam mana ni? Apa berita palsu? Yes. Pembunuhan dan berjuang membebaskan diri. Yes. Dia bunuh. Okay, sebenarnya mereka ni, apa nama dia? Putera Archduke. Okay, Putera Archduke tu dia meninggal. Okay, meninggal lah. Lepas tu dia nak tuduh orang tu, dia tuduh Austria-Hungary dia tuduh Serbia yang buat benda tu. Okay, Serbia yang buat benda tu. Tapi Serbia ni dia hasut rakyat Austria yang berketurunan Serb, rakyat Austria yang berketurunan Serb yang membunuh putera Archduke tu. Sebenarnya bukan. Sebab tu Serbia ni Austria-Hungary ni dia tak tahu nak tuduh siapa, dia tuduh dekat Serbia. Tapi Serbia kata Serbia ni dia hasut rakyat Austria yang berketurunan Serb, mereka yang membunuh putera Archduke tu. Yes, Archduke Ferdinand. Okay, dan mereka juga berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary. Sebab rakyat Austria yang berketurunan Serb ni, mereka dah mula rasa bergelabah. Sebab mereka ni dituduh kan, kami yang membunuh, macam tu. Diorang ingat kita yang bunuh putera Archduke Ferdinand, tapi sebenarnya kita bukan. Jadi mereka ni dia bergelabah dan mereka berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary. Jadi Austria-Hungary masih sekarang ni mereka anggap rakyat Austria yang berketurunan Serb yang membunuh Archduke Ferdinand. So that's why krisis Rantau Balkan ni dia berpanjangan waktu Perang Dunia Pertama. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Faham? Diorang ni bergelabah ni. Sebab Austria-Hungary menuduh Serbia. Serbia hasut rakyat Austria sampai nak bunuhkan putera Archduke tu. Sebab tu mereka ni berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary supaya diorang tak nak penuduhan tersebut benar. Jadi mereka bebaskan diri diorang keluar daripada negara tu. Okay, itu reason krisis Rantau Balkan. Okay, good.
Next, kita pergi faktor Perang Dunia Kedua. Dekat faktor Perang Dunia Kedua ni, kita ada 3 juga. Okey, tadi kita perasan. Okey, apa kita perasan dekat faktor Perang Dunia Pertama? Kita ada kuasa tengah. Dan juga kita ada apa? Kita ada pakatan bertiga. Okey, sama juga kalau kita pergi dekat sini kan. Faktor Perang Dunia Kedua. Dekat sini pun ada 2 kuasa. Tapi dekat sini kita tak kata kuasa. Kita kata ideologi. Okey, apa kita kata? Ideologi. Ideologi apa tu? Dia ada 2. Dia split 2. Satu, Nazisme. Lagi satu, yes, very good. Fasisme. Okey. Tadi apa saya cakap untuk Perang Dunia Pertama, 2 alliance tu, apa tu 2 alliance tu? Apa 2 kuasa tu? Pakatan Bertiga dan juga siapa? Siapa lagi satu alliance tu? Pakatan Bertiga lagi satu kuasa, yes, kuasa tengah. Untuk yang Perang Dunia Kedua pula siapa? Fasisme, Nazisme. Okay, Nazi you dah tahu kan? Nazi. You know Nazi ya? Kita orang India kan selalu nampak benda ni. Macam ni. Ini kita kata Nazi juga. Always dekat rumah Indian kan dia selalu ada benda ni. So sama juga Nazi ni ada. Sebab it's like dia nak extract dia punya bad vibration. And kalau nak masuk rumah tu dia jadi positive vibration lah. Itu fungsi Nazi. Tapi saya pun terkejut juga waktu saya belajar dulu Nazisme kan. Kenapa ada perkataan Nazi kan? So itu memang pakatan untuk Hitler. Pakatan untuk Hitler nama dia Nazisme. Okay, Hitler di Jerman. Okay, di Jerman diasaskan oleh siapa? Hitler. Kalau dekat fasisme siapa pula? Kita ada Benito Mussolini. Yes, fasisme lead by Benito Mussolini, which is like everything is for the country. Sikap kenegaraan. Ya, betul. Dia buat dekat mana? Benda tu. Dia buat dekat Itali. Okay, Benito Mussolini. So, you kena tahu. Okay, fasisme diterajui oleh siapa? Benito Mussolini. Kalau Nazisme diterajui oleh siapa? Hitler. Okay. Lepas tu, ketidakpuasan hati perjanjian Versailles. Okay. Yang ini berlaku kerana apa? Awak rasa? Sebab, waktu Perang Dunia Pertama, kalau kita tengok dekat sini kan, dekat Perang Dunia Pertama, kita ada belajar pasal persidangan perjanjian. Okey. Yang pertama kita belajar adalah persidangan damai Paris. Yang kedua kita belajar perjanjian Versailles. Kalau damai Paris ni, apa dia nak katakan? Apa yang berlaku sebenarnya? Jerman kalah. Jerman kalah, lepas tu Jerman kena bayar ganti rugi. Yes. Okey. Jerman ni, untuk damai Paris ni, dia macam ni. Korang senang je ingat. Kalau persidangan damai Paris, nama pun damaikan. Jadi, persidangan tu mereka nak mendamaikan. Mereka nak cool down je. Tak ada sampai terlampau ekstrim dia punya bayaran ke apa dia tak cakap. Dia hanya cakap, Jerman tidak akan menjadi ancaman kepada keamanan Eropah. Sebab Jerman ni dia suka buat peperangan kan. Betul tak? Dia suka buat peperangan kan. Lepas tu dia tak jadi. Lepas tu dekat damai Paris tu, diorang dah kata dah. Jerman tak boleh jadi ancaman kepada keamanan Eropah. Jadi mereka keluarkan satu deklarasi. Apa nama deklarasi tu? Apa nama deklarasi tu? Ini nama dia. Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson yang menjadi asas perdamaian dan terpakai oleh semua negara di waktu persidangan tersebut. Jelas, itu persidangan damai Paris. Tapi waktu perjanjian Versailles baru jadi worse. Kita boleh katakan worse. Terlampau worse. Kenapa? Sebab syarat-syarat perjanjian Versailles terlampau strict lah. Okay, iaitu Jerman dikehendaki buat apa? Ingat 2 pun dah cukup dah. Bayar pampasan tinggi kepada Pakatan Bertiga. Okay, dia kena bayar pampasan tinggi kepada Pakatan Bertiga. Awak rasa kenapa dia kena bayar pampasan tinggi kepada Pakatan Bertiga? Awak rasa? Sebab langgar perjanjian. Yes, itu one. Sebab dia kalah tu, of course lah dia kalah. Tapi, what's the main thing? I masih mencari-cari ni. Yes, bertanggungjawab atas kemusnahan. Kemusnahan dekat negara-negara yang dijaga oleh Pakatan Bertiga. Jadi, dia kena bayar pampasan. Very good answer. I0. Yes. Okay, itu reason dia. Okay, itu reason. Kalau, contohlah kan, contoh kan. Contoh kawan you, rosakkan kalkulator you. Mesti you akan minta dia ganti rugi tak? Ke you biarkan je? Kalau saya akan minta ganti rugi.
Sorry. Macam mana? Minta ganti rugi kan? Sama jugalah kesnya. I want that reason. Should be a valid reason. Okay, next. Hard size tentera. Sebab, you tahu kan, asalnya, Germany dia ada banyak force. Sekarang, kalau perjanjian Versailles dah katakan untuk mengehadkan saiz tentera, apa jadi? Agak-agak mereka boleh buat peperangan tak? Agak-agak boleh ke awak rasa? Boleh ke tak boleh? Pernah nampak tak dekat peperangan tu hanya ada 10 orang askar je? Agak-agak possible ke untuk nak menang sesuatu peperangan kalau diorang ikhtiarkan semula? Of course lah tak boleh. Sebab itulah mereka letak syarat itu dalam perjanjian Versailles. Now, you tell me, make sense ke tidak? Sebab masih pelajar tak tahu apa fungsi had saiz tentera ni. Masih saya risau. Sebab tu saya bagi tahu A to Z. That's why you need to join my seminar. I bagi tahu from the early part so that you don't feel like kenapa ada reason ni, kenapa ada point ni. So I akan clarify you that thing with you lah. Okay. So ini reasonnya. Menyebabkan perjanjian Versailles jadi paling dahsyat dekat sini, dia bawa pula pada faktor Perang Dunia Kedua. Okay. Awak rasa, okay, saya nak tanya lagi semula. Germany siapa yang diterajui? Germany siapa yang diterajui? Who is the person? Who is the fella? Siapa ni? Hitler. Jadi awak rasa Hitler akan senyap tak lepas dengar apa syarat-syarat perjanjian Versailles? Ada ke tidak? No. A real no. Sebab apa? Mesti dia akan buat anyways untuk nak dapatkan dia punya kawasan jajahan yang dia nak. Mestilah dia ni bersifat angkuh. Dia tak nak dengar pun apa yang ada dekat perjanjian Versailles. He doesn't care. You know what I mean? Dia tak kisah pun. Dia don't want to hear what ada perjanjian Versailles. Dia macam lantak kau lah, saya tak nak ikut macam tu. Perangai dia. Okay? Oh, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. So, menyebabkan ketidakpuasan hati itu menyebabkan Jerman hilang tanah jajahan. Betul tak? Dari segi syarat perjanjian Versailles tu, mereka hilang juga kan tanah jajahan. Tadi saya tak sempat lah untuk nak isikan dekat sini. I just ambil yang main point je sebab ini kan mutar ringkas. Okay, lepas tu, dia hilang tanah jajahan. Jadi apabila dia hilang tanah jajahan, awak rasa dia dapat mendapat keuntungan tak daripada hasil ekonomi? Sebab kan dia hilang tanah jajahan. So daripada ekonomi daripada tanah jajahan tu agak-agak diorang dapat tak? Mestilah tak dapat. Kalau tak dapat, apa yang terjadi? Korang kena fikir. Sebenarnya, fakta tu awak tak payah hafal pun. Awak just ingat main point. Macam satu fakta. Daripada fakta tu, dia akan berkait-kait-kait. Macam apa yang saya ajar awak. Supaya awak tak payah hafal. Kalau you macam, cuba you ajar. Macam saya ajar awak ni, you cuba ajar untuk diri you sendiri. Dan you cuba tengok, awak faham ke tidak dia punya proses dia. Jadi you tengok, alami inflasi teruk. Mestilah sebab dia tak dapat untung. Dia punya kawasan dah hilang. Dan dia mengalami kemelisitan ekonomi. Mana-mana sahajalah. Jadi, the main two reason menyebabkan Adolf Hitler marah tak? Mestilah dia marah. Dia marah menyebabkan dia tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Yang ketiga pula, kemunculan Liga Bangsa-Bangsa. Kemunculan Liga Bangsa-Bangsa pula, dia sebenarnya pada Perang Dunia Pertama, dia gagal nak buat something. Apa dia buat gagal? Sebenarnya pada Perang Dunia Pertama, after Jerman dah isytiharkan perang, diorang selepas keluarkan perjanjian Versailles, mereka should be buat satu perjanjian ke apa ke untuk nak lucutkan senjata. Tapi mereka gagal buat pada Perang Dunia Kedua. Jadi itu Perang Dunia Pertama. Itu menjadi main reason kenapa dia letak dekat Perang Dunia Kedua. Disebabkan dia tak keluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, iaitu dia kena gagal menguatkuasakan pelucuran senjata. Jerman rasa mereka boleh buat lagi pelucuran senjata. That's why lah Perang Dunia Kedua bermula. Yes, pencerobohan itu. Korang faham tak apa yang saya cakap ni? Maksudnya, diorang sebenarnya Liga Bangsa-Bangsa ni should be, waktu awal-awal Perang Dunia Pertama, mereka should be kena adakan satu perjanjian pelucuran senjata. Tapi mereka tak buat benda tu. Dan itu menjadi main reason dekat faktor Perang Dunia Kedua yang tercetus. Kenapa? Sebab Hitler ni dia fikir macam ni. Kan tak ada apa-apa perjanjian nak untuk lucut senjata. So means
kita masih boleh gunakan senjata kan untuk peperangan. So, itu ideologi Hitler. Menyebabkan Hitler dia menerajui lagi sekali Perang Dunia Kedua. So, that's the main reason kenapa diorang kata begini. Kemunculan Liga Bangsa-Bangsa. Iaitu mereka gagal menguatkuasakan peluncatan senjata. Faham tak? That's the main reason kenapa PD2 ni berterusan. Kalau tak, PD1 dia tak berterusan ni. Tapi menyebabkan mereka gagal menguatkuasakan peluncatan senjata, so mereka terpaksa ambil senjata semula lah. Korang faham tak apa saya cakap ni? Faham tak students? Student-student yang dikasihi sekalian? Faham ke tidak ni? Betul-betul ni? Okay, share tau dekat kawan-kawan awak semua Okay, kalau korang tak share, korang tak join, memang rugilah. Saya spill banyak benda ni. Tak pernah kan tengok one shot note? Yes, genius. Memang genius pun. Tengok, one shot note saya dah simplify dah bab 3. Itulah saya punya creativity. Tapi saya kena zoom lah supaya baru korang nampak. Okay, yang ni saya dah keluarkan easy formula for you to remember. Boleh tak lepas ni, lepas daripada seminar ni, korang ulang yang ni. JAB BPR. Okay, JAB BPR. Cakap sampai you hafal. JAB BPR. JAB BPR. Okay. Bukan Barisan Nasional JAB BPR. Okay. So JAB tu apa? JAB tu adalah kuasa tengah. Okay, kuasa tengah kita guna JAB. Apa tu JAB? J Jerman, A Austria-Hungary, B Bulgaria. Okay, apa lagi satu kuasa tengah kalau masih ingat? Siapa masih ingat? Saya nak test lah. Apa lagi satu negara yang terlibat dengan kuasa tengah? It start with U. It start with U. Yes, ingat sampai habis. Apa tu U? Ada lagi satu negara yang terlibat dengan kuasa tengah. Yes, Empire Uthmaniyah. Bukan Uthmaniyah salah. Empire Uthmaniyah baru betul. Okay, diorang empire bukan negara. Dia adalah satu empire. Okay. Kalau Pakatan Bertiga pula, ingat BPR. BPR tu apa? Britain, Perancis, Rusia. Ingat 3 ni dah cukup. Tahu tak kenapa saya suruh ingat? Sebab ada SPM, dia suruh catat. Bukan catat. Dia tanya begini. Nyatakan 2 negara yang terlibat dalam kuasa tengah, ... Nyatakan 2 negara yang terlibat dekat Pakatan Bertiga. So, I risau nanti SPM korang nanti keluar soalan ni. Jadi, it should be a great point. Kalau nanti kan, kalau tak keluar soalan ni pun, waktu you nak explain dekat soalan essay ke, soalan struktur ke, you gunakan teknik saya. JAB, BPR. British, Perancis, Rusia. That's it. Okay. So, lepas tu, kita pergi pula dekat sini. Tadi kan saya kata, yang tadi ni, yang kuasa tengah dengan Pakatan Bertiga ni hanya untuk Perang Dunia Pertama. Sebab tu saya letak di tepi. Yang ini pula untuk Perang Dunia Kedua. Yes, nanti saya akan cerita tak pasal Jepun. Yes, ada. Don't worry. Okay, complete bab 3. Don't worry, Okay. So, dekat pihak terlibat tu, kita ada Perang Dunia Kedua pula, kita ada 2 kuasa, iaitu kuasa paksi dan kita juga ada kuasa bersekutu. Kalau kuasa paksi, ingat Jij bab. Okay, Jij tu nampak macam kelakar, tapi tolong adjust lah kan. Saya pun tahan gelak ni sebenarnya. Okay, Jerman, Itali dan juga Jepun. Macam tu. Jerman, Itali, Jepun. Lepas tu kalau kuasa bersekutu pula, Britain, Amerika, Perancis. BAP. Okay, Britain, Amerika, Perancis. Okay. So saya nak tanya, agak-agak Nazisme ni dia kategori kuasa paksi ke kuasa bersekutu? Siapa boleh bagi tahu? Nazisme ni kan ideologi Nazisme, dia fall under kuasa paksi ke kuasa bersekutu? Very good. Kuasa pakai. Okay, kita typo lah kot. Okay, kuasa paksi yes. Okay. So now let's move on to sebab utama Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang ini soalan paling famous. Kenapa sebab utama Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah? Okay. Lepas dah habis Perang Dunia Kedua di Eropah, Perang Dunia Kedua, berlaku juga Perang Dunia Kedua di Eropah. Kenapa Apa reasonnya Perang Dunia Kedua ni berlaku di Eropah, awak rasa? Sebab Germany dia masih tak puas hati ni. Jadi dia masih buat something di mana dia mengebom Britain. Cuba tengok dekat sini. Britain under dekat mana?
Britain adalah kuasa bersekutu. Nampak tak? Kuasa bersekutu tau. You tahu tak, Britain ni, dia ada banyak pakatan daripada negara-negara lain. Tahu kan? Tengok ni, Amerika. Amerika banyak tau dia punya force. Perancis, force dia banyak. Lepas tu, Germany, dia masih mengebom Britain ni. Nampak ni, Britain ni dia kuasa bersekutu. Lagi power kot Britain ni, tapi Jerman dia still mengebom. Itulah menjadi satu punca utama letusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi Jerman bukan saja buat begitu, dia buat apa? Dia lancarkan operasi Barbarossa. Apa lagi dia buat selain dia mengebom Britain? Dia buat apa? Dia buat apa? Macam mengajar student pula kelas kan? Kita apalah. Operasi Barbarossa, besar-besaran. Untuk menawan siapa pula? Rusia. Rusia Cuba tengok Rusia dekat mana? Rusia dekat mana? Pakatan bertiga. See? Dia ada Britain juga tau dekat sini. Perasan tak korang? Korang perasan tak? Rusia ni ada Britain. Ada dalam kalangan mereka. Nampak tak? Dekat Pakatan Bertiga ni, ada Rusia kan? Dia buat operasi Barbarossa pada Rusia kan? Kenapa agak-agak? Sebab asalnya kan Britain dia mengebom. Betul? Dia mengebom kan? Mengebom. Lepas tu, dia lancarkan juga operasi Barbarossa kepada Rusia. Kenapa? Sebab Rusia dan juga Britain dalam satu kelompok yang sama. Dia dalam satu kelompok Pakatan Bertiga. Jelas tak korang? Sebab itulah ini dua reason utama yang saya nak cakap untuk awak semua tahu benda ni. Okay? Untuk awak semua tahu benda ni, baru korang boleh jawab soalan ni. Jelas tak? Dua reason ini je yang awak kena tahu. Nanti you explain je lah. Kenapa kena mengebom Britain? Sebab you boleh kaitkan dengan reason Perang Dunia Kedua tu, dan juga you boleh kaitkan dia ada Pakatan Bertiga. Dia ada alliance daripada Pakatan Bertiga lah. Macam tu awak boleh explain. So ini dua reason utama Perang Dunia Kedua di Eropah. Okay. Sorry saya batuk sikit. Okay. Lepas tu Perang Dunia Kedua di Eropah pula. Okay. Untuk yang Perang Dunia berakhir di Eropah, macam mana dia berakhir? Macam mana berakhir pula di Eropah? First of all, kerjasama kuasa besar. Okay. Tadi awak tahu kan? Okay. Awak perasan tak dekat sini? Britain ni saya dah cakapkan tadi, dia ada kuasa yang paling besar. Mestilah untuk nak membantu Britain perlu cari kuasa-kuasa yang lagi besar daripada dia untuk membantu Britain. Sebab tu saya kata kena ada kerjasama kuasa besar. Okay, baru dia boleh lawan Jerman. Tapi tahu kan, Jerman ni dia kurang angkatan tentera, tahu tak? Tadi saya cakap kan, Jerman ni dia kekurangan angkatan tentera. Tapi walaupun dia kekurangan saiz angkatan tentera, but still, Adolf Hitler ni dia pandai. Dia tahu macam mana adjust benda tu. So that's why, untuk nak elakkan benda-benda tu, Britain ataupun Rusia, dia perlu cari kuasa-kuasa yang lagi besar daripada dia untuk menolong mereka. Supaya nak membanteras Jerman ni, tak bagi ancaman lagi kepada mereka lah. Okay. Yang kedua pula adalah keberkesanan. Keberkesanan strategi serangan. Okay. Dan juga kuasa bersekutu di Normandy. Tahu tak? Normandy ni apa terjadi? Tahu tak? Siapa tahu pasal Normandy ni? Keberkesanan strategi serangan kuasa bersekutu di Normandy. Cuba cerita sikit dekat chat tu. Anyone? Yes. Normandy, very good. D-Day. Betul? D-Day. So, apa yang berlaku adalah operasi D-Day, di mana dibuat serangan secara kilat. Okay? Oleh siapa? Oleh kuasa bersekutu di Normandy. Okay, di Normandy lepas tu kegagalan operasi menawan Rusia Barbarossa ni, dia buat gagal. Okay, tadi kan dia cakap Jerman lancarkan operasi Barbarossa untuk menawan Rusia. Tapi sebenarnya operasi Barbarossa ni berjaya ke tidak? Pada pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropah, tidak berjaya. Gagal. Kenapa gagal? Kerana habis peluru pula. Jerman ni dia kurang peluru. Pada muka dia kan, dia tak ada peluru. Lepas tu, ada juga kehilangan nyawa yang banyak. Jadi terpaksa operasi Barbarossa ni dia kena
gagal. Tak ada, tak boleh buat dah oleh Jerman. Sebab kalau dah habis peluru, macam mana you nak shoot orang, betul tak? Pernah ke awak perasan dekat cerita-cerita atau movie-movie kan? Okay, diorang buat dalam peperangan kan, dia akan pastikan senjata mereka selalu ditop up oleh peluru kan, ubat peluru kan. Tapi untuk yang ini, dia tak top up. Dia dah habis dah. So memang tak boleh buat apa dah, dia tak boleh lawan dah Rusia. Sebab Rusia kan dah minta bantuan daripada kerjasama besar. Kan? So mestilah yang kuasa-kuasa yang support Rusia ni, dia membunuh lebih banyak askar. Dah lah askar tu sikit. Dekat siapa tu? Dekat Jerman punya askar kan dah sikit. Lagilah Rusia ni dia minta bantuan kan. Jadi mereka tembak askar Jerman ni, apa terjadi? Banyak hilang nyawa lah dekat sini. Yes, minyak makanan dah habis. Diorang tak ada tenaga. Kan, kejam kan? Memang kejam. Okay, lepas tu yang ni dah saya kata, kejayaan operasi tentera bersekutu yang berlaku di Normandy, which is Code D-Day. Code D-Day. Mereka berjaya. You tahu tak mereka mendarat macam mana? Siapa masih perasan view dekat buku teks tu? You tahu tak macam mana mereka mendarat? Melalui apa? Tahu tak? Yes, tentera udara. Good. Tentera udara. Okay. So, itu reason dia. Okay. Dan juga kita ada juga Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Apa itu Asia Pasifik? Okay, sekarang kita pergi pula berkenaan Jepun. Okay. Tadi cerita Jerman dah habis Saya ulang semula. Ya, macam ada nak tanya soalan? Kenapa orang angkat tangan tu? Tanya je apa-apa dekat chat. I think admin dah sekat kod untuk korang bertanya. Korang boleh tanya dekat ni. Sebab nanti Q&A korang kumpulkan soalan. Nanti saya akan jawabkan So, Jepun ni cerita lain ke? Yes, exactly, Siti Beda. Exactly. Okay, asal tu kita belajar pasal Jerman kan. Sekarang kita belajar pula pasal Jepun. Okay. Jepun ni pula sekarang ceritanya, tadi kita belajar pasal Eropah kan. Kita belajar pasal Eropah semua. Sekarang kita belajar pula Jepun buat apa dekat negara kita. Itu yang kita akan belajar. Ya, ada soalan ke tu? Kenapa saya masih dengar raise hand punya button? Okay. So, dekat sini, apa sebab utama Jepun ni serang negara kita? Awak tahu tak? Kenapa Jepun ni dia nak dapatkan negara kita? Okay, saya nak tanyalah sedikit berkenaan dengan negara kita. Negara kita kaya dengan apa? Yes, semua bahan mentah. Jadi, semua negara, bukan saja saya nak salahkan Jepun lah. Memang majoriti negara dia memang sedikit iri hati dengan kita punya negara sebab negara kita kaya dengan bahan mentah. And one of the reason Jepun nak dapatkan kita punya negara pun sebab bahan mentah. We are so rich. Sebenarnya negara kita sangat rich. Tahu tak kenapa negara kita sangat rich? Sebab kita punya negara berada di iklim mana? Negara kita berada di iklim mana? Khatulistiwa. Di mana hujan pun ada. Apa lagi? Panas pun ada. Musim luruh tak adalah. I mean like musim hujan, musim panas je lah ada. So, kita punya ni sebenarnya seimbang tau. Dia punya weather dia seimbang. Jadi sesuai untuk tanaman-tanaman padi sawah, okay, pokok kelapa sawit dan sebagainya. Dan yang mana satu paling pengeksport utama di negara kita sekarang? Siapa tahu? Minyak, kelapa, apa? Siapa masih, ini kena general things you need to know tau. Yes, minyak kelapa sawit. Okay, minyak kelapa sawit, very good. Benda-benda ni kita sebagai Malaysia, orang Malaysia, kita kena tahu benda ni. Okay, kalau orang luar tanya, janganlah kita macam, tak tahu, jangan tanya saya. Buat malu lah kan. So, you kena tahu basic things lah. Okay, so kenapa Jepun ni dia nak luaskan dia punya kuasa dekat negara kita? Okay, so dia bukan saja untuk negara kita, dia nak wujudkan Orde Baru Asia Timur dan kembangkan ke Asia. Negara kita ni Asia ke Asia Timur?
Yes. Jepun nak pakai untuk something Meiji. Tak, dia nak kembangkan dia orang punya revolusi industri. Itu untuk seimbang, untuk apa? Untuk era pemulihan Meiji. So, dia orang perlukan tambah, top up bahan mentah. Kita ni Asia ke kita ni Asia Timur? Kita ni Asia. Bukan Asia Timur. Asia. Kita Asia. We are Asian peoples. Okay? Not Peninsula Asian Asia sahaja. Okay? Dia sebenarnya Jepun ni, dia Orde Baru ni, dia kembangkan dulu pada Asia Timur. Lepas tu dia kembangkan sampai ke Asia dan daripada titik permulaan itulah dia jatuh kepada negara kita juga. Orde Baru tu. Okay. Jadi, pihak bersekutu ni, pihak bersekutu yang mana? Yang ni dah ada dah kat sini. Okay, Britain, Amerika, Perancis. Okay. So, mereka mengenakan sekatan ekonomi dengan halang Jepun memperoleh bahan mentah untuk operasi perang dan juga industri. Nampak tak? Okay. By the way, saya dah tanyalah. Jerman dengan Jepun sama ke tidak Ramai yang masih confused. Jerman dengan Jepun sama ke tidak? Tidak. Okay. Jerman tu apa? Germany. Yang sekarang kita panggil Germany. Itulah Jerman. Faham? Jepun tu sekarang apa? Japan. Faham tak? So, jangan pening ya. Masih saya risau dengan budak form 4, form 5 lagi. Diorang tak boleh bezakan. Sebab mungkin diorang tak explore sendiri. Sebab benda tu tak ada dalam buku teks. Tapi awak kena explore. Okay, take note je benda ni. Yes, Jepun lain, Jerman lain. Yes, very good. Jadi sekarang ni, pihak bersekutu juga, Jepun ni kan, okay, you tahu tak Jepun ni karakteristik macam mana? Jepun. Waktu dulu, Jepun dia macam mana? Dia selalu tegas. Dia memang sistematik. Lepas tu dia, kalau boleh Jepun ni, dia tamak juga macam Jerman. Betul tak? Jepun ni dia tamak juga macam Jerman. Dia nak dapatkan semua. Dia nak dapatkan semua juga macam Jerman. Macam Hitler lah, dia orang punya konsep. Sama je. Lepas tu, pihak bersekutu dia perasan benda tu dia halang untuk dapatkan sebarang eksploitasi ekonomi dekat mana-mana Asia Timur atau Asia. Dia halang lah untuk memperoleh bahan mentah untuk operasi mereka. Okay? Dan juga untuk operasi industri yang tadi ada orang cakap. Okay? Untuk era pemulihan Meiji. Yes, itu one of the reason yang you belajar dekat nasionalisme Jepun. Sebab tu kena tahu nasionalisme di Jepun dulu. Baru you boleh faham dekat konsep ni. Very good orang yang tadi cakap tu. Lepas tu, mereka juga laungkan slogan wilayah sekemakmuran Asia Timur Raya yang menjadi hasrat untuk nak dapatkan bahan mentah di Asia oleh siapa? Oleh Jepun. Maksudnya apa? Diorang gunakan slogan ni untuk apa? Diorang gunakan slogan ni untuk apa sebenarnya? Sebab diorang nak dapatkan bahan mentah. Diorang nak makan bahan mentah oleh Jepun. Itu reasonnya. Sebab diorang katakan diorang nak claim. Itu hak kami nak dapatkan bahan mentah. You tahu tak Jepun pun adalah negara Asia kan? Japan is negara Asia tak? Asia kan? Jepun adalah negara Asia kan? That's why mereka kata macam ni. Jepun ni diorang ada hak juga nak dapatkan bahan mentah di sekitar Asia atau Asia Timur. Itu yang slogan dia. Sebab ada pelajar masih tak tahu apa slogan tu sebenarnya. Okay, next adalah Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Asia Pasifik dia more to Pearl Harbor lah. Di mana dia melumpuhkan, oh my god, kuatnya. Dekat tempat saya hujan Okay, Jepun ni dia serang Tanah Melayu dan juga dia serang juga Pearl Harbor. Di mana dekat Pearl Harbor ni mereka lumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik. Di lautan Pasifik lah. Lepas tu, menurut Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, mereka serang ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat dengan sokongan terbesar iaitu United States of America, USA. Dan disokong oleh Britain dan juga Belanda. Okay, itu jajahan Amerika Syarikat lah. Okay, so itu melibatkan intipati Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik sebab perluasan Jepun. Okay, now kita pergi kenapa Jepun serang negara kita. Saya dah kata tadi, dia sumber bahan mentah first. Sebab, betul lah apa yang saya cakap tadi, which is Meiji. Okay. Yang kedua tu apa? Kepentingan strategi ketenteraan untuk nak dapatkan kedudukan yang strategik. Sebab kita punya negara strategik tak?
Strategi ke tidak? Negara kita strategik. Jadi, dia mudah untuk nak singgah ke kapal dan dapatkan bahan mentah, semua mudah. Kan? So, negara kita sesuai. Sebab tu dia simpan sesuatu, negara kita di reserve as one of the part of our country untuk nak simpan segala bahan senjata Jepun ke, untuk nak simpan bahan-bahan ekonomi negara kita ke, macam tu. Lepas tu, mestilah dekat negara kita sendiri, mesti ada force yang akan lawan Jepun. Betul tak? Sebab kita tak nak Jepun ni dia ruling negara kita. Jadi, siapa force-force itu? Antaranya Empaja Force 136. Okey, antara contohnya Gurchen Singh. Tahu tak Gurchen Singh ni siapa? Gurchen Singh ni dia menentang Jepun dengan menyebarkan apa? Dia buat apa? Dia sebarkan risalah dan dia menyebarkan propaganda. Okey, dan juga diorang keluarkan satu operasi namanya Semut oleh unit khas Z Australia, iaitu mereka melalui operasi ni mereka memberontak Jesselton oleh Albert Hawke. Okey, yang mana Jesselton sekarang? Siapa tahu? Orang Sabah Sarawak mesti tahu Jesselton dekat mana. Dekat mana Jesselton? KK, yes, Kota Kinabalu. Okey, KK so mereka memberontak melalui operasi Semut. So dekat operasi Semut tu dia hanya berlaku dekat Sabah Sarawak waktu tu. Dekat Semenanjung tu akan dikuasakan oleh Empaja dengan Force 136. Sebab tu dia ada dua pecahan lah usaha nak lawan Jepun di negara kita. Sebab Jepun ni dia sebar. Sana sini dia sebar. Sabah Sarawak dia sebar. Tanah Melayu dia sebar. So kita ada banyak force juga dekat Semenanjung. Ada force juga dekat Sabah Sarawak. Dan kita ada seorang lagi, Sibil Kartigasu. Dia juga menyembunyikan radio tau. Dia sebenarnya siapa Sibil Kartigasu ni? Dia sebenarnya jururawat. Okay. Dia sebenarnya jururawat. Tahu tak? Yes, dia nurse. Dia menyembunyikan radio dan dia kongsikan maklumat daripada radio British ke gerila anti-Jepun. Contohlah kan, orang-orang yang tak sokong Jepun ni, yang itu penduduk negara kita sendiri, yang ingin lawan Jepun tu, diorang kan akan sakit-sakit kan. Sebab diorang lawan dengan Jepun, lepas tu Jepun ni dia cederakan mereka. Jadi mereka akan datang jumpa Sibil Kartigasu untuk memberi rawatan lah. Waktu nak memberi rawatan tu, Sibil Kartigasu ni dia pandai. Dia menyembunyikan radio sambil dia bagi rawatan kepada pesakit-pesakit. So, gerila anti-Jepun ni dia akan cakna lah apa yang berlaku. Faham tak korang? Itu reasonnya Sibil Kartigasu, dia menjadi salah seorang jugalah yang menyebarkan propaganda. Semua jelas ke tidak ni? Gurchen Singh dengan Sibil Kartigasu? Yeah, supaya diorang tahu dan diorang boleh ambil action berkenaan lah dengan pihak Jepun ni. Supaya diorang keluar daripada kita punya negara. And also, at the end, kita dapatlah kekalahan Jepun. Tahu tak, Little Boy dengan Fat Boy ni? Little Boy dia menunjukkan bom yang besar. Dia letak di mana? Dekat Hiroshima. Okay? Dia buat perang secara berterusan lah. Dia buat bom je. Fat Boy pula, dia macam ni tau. Dia bom yang paling besar. Itu nama dia Fat Boy. Nurse ni orang Jepun ke? Bukan. Nurse ni kita punya, bukan kita punya, negara kita punya nurse tu. Sibil Kartigasu. Dia jururawat dekat negara kita. Okay. So, Fat Boy ni, dia, itu suka hati dia orang. Kalau letak boy tu, saya pun tak tahu kenapa dia letak boy. Suka hati dia orang kot. Kalau Little Boy, sebab bom dia kecil. Kalau Fat Boy, bom dia besar. Jadi, Fat Boy ni dia letak dekat Nagasaki. Siapa yang lancarkan Little Boy ni? Hiroshima. Kalau Hiroshima siapa? Kalau Hiroshima tu siapa? Hiroshima is Jepun, right? Hiroshima is Jepun, right? So, Jepun lah. Okay. So, Nagasaki pula, perang dia henti. Waktu dia letak bom yang kecil, masih perang berterusan lagi. Apabila mereka lancarkan Fat Boy dekat Nagasaki, terus Perang Dunia Kedua dekat negara kita dan juga dekat semua negara-negara yang terlibat Asia Tenggara semua henti sepenuhnya. Okey, Maharaja Hirohito ni dia umum bahawa Jepun sudah serah kalah. Sebab apa? Mereka tak tahan dah. Sebab mereka dah keluarkan dah, pakatan-pakatan yang besar ni, dia dah keluarkan dah Fat Boy. Okey, jadi memang dah henti dah perang tu. Tak ada lagi dah. Bukan penat lah. Memang diorang tak boleh buat apa-apa. Sebab banyak kawasan-kawasan kita, banyak askar-askar kan. Jepun ni dia sudah mati. Jadi Maharaja ni dia rasa macam dia nak terpaksa stop. Kalau tak, dia kehilangan askar-askar.
Jepun hancur. Yes, Jepun hancur. Dari segi politik hancur, ekonomi hancur. So Maharaja tak tahu nak buat apa. Jadi dia terus stop kan. Okay, dia isytiharkan begitu. Dan juga bintang 3 berkuasa. Saya tambahkan lagi 3.20 kita akan tamatkan. Okay. Untuk bintang 3 pula, apa terjadi Okay, bintang 3 ni sebenarnya, okay, awak tahu tak? Waktu Perang Dunia Kedua berlaku dekat kita punya negara kan, awak perasan tak? Siapa yang ruling kita? Tanah Melayu tu siapa yang ruling kita tu? Tanah Melayu tu siapa? British ke Belanda? Siapa yang jaga kita? No, PB. I mean, siapa yang jaga kita? Waktu dulu-dulu. British kan? Tapi korang pernah perasan tak? British ada tak waktu Perang Dunia berlaku dekat negara kita? Terutamanya waktu Jepun datang ke negara kita buat something-something. Dia ada tak? Dia tak ada. Dia hilangkan diri. Waktu dia hilangkan diri tu, waktu itulah bintang 3 berkuasa penuh. Dia ambil alih tugasan British sebenarnya buat seketika waktu. Tapi bintang 3 dia buat kekejaman tak? Bintang 3. Dia orang buat kekejaman tak? Banyak dia orang buat. Bintang 3 ni kan, korang kena tahu, bintang 3 dengan PKM ni adalah orang-orang hutan. Orang-orang hutan dekat Tanah Melayu ni, dia tengah tunggu the right time. Korang tahu tak right time? Maksudnya, waktu British tak ada, apa-apa force dah tak ada, kan Tanah Melayu sudah kosong waktu tu. Tak, dia orang hutan. Jadi mereka perasan daripada hutan lah sebenarnya. Bilalah paksi-paksi ni ataupun British ni keluar. Waktu tu dia orang nak masuk semula. Dia orang nak masuk semula untuk nak bagi apa? Untuk nak bagi pressure dekat rakyat-rakyat di Tanah Melayu. Jadi mereka buat apa? Bintang 3 ni dia lancarkan PKM. Apa PKM? Apa itu PKM? Apa tu PKM? Parti Komunis Malaya. Very good. Parti Komunis Malaya melalui M. Pajak. Mereka ni dibuat berdasarkan bintang 3. Bintang 3 is a boss. Di bawah bintang 3 tu kita ada PKM melalui M. Pajak. So ada M. Pajak juga di situlah. Mereka mengambil alih kuasa pentadbiran di Tanah Melayu. Apa yang diorang buat? Contoh-contoh aktiviti bintang 3 buat ketika kekosongan politik berlaku di Tanah Melayu. Yang pertama, diorang ancam institusi politik. Diorang ancam institusi politik. Lepas tu, raja-raja juga dia menyelesaikan pergaduhan antara kaum. Sebab apa? Sebab bintang 3 ni, dia buat satu perpecahan antara kaum tau. Dia macam nak naikkan api antara rakyat-rakyat yang berbilang kaum. Jadi Raja-Raja Melayu ni dia busy. Waktu tu dia tak boleh kawal bintang 3, tapi dia terpaksa kena kawal rakyat pula. Sebab rakyat ni dia pecah-pecah dan bergaduh antara satu sama lain. Jadi rakyat Raja-Raja Melayu ni dia hanya fokus pada rakyat je. So mungkin korang fikirkan, korang kata British tak ada. Takkanlah Raja-Raja Melayu pun tak tolong. Itulah reasonnya saya cakap dekat sini. Raja-Raja Melayu ni dia busy, fokus pada rakyat je. Untuk dah selesaikan gaduh antara mereka. Jadi tinggal siapa je yang ruling kita waktu kekosongan politik semasa Perang Dunia Kedua tamat. Bintang 3 lah tu. Lepas tu dia juga mengancam agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey. Itu yang bukan agama persekutuan Agama Islam agama rasmi ke agama persekutuan? Saya nak tanya dulu. Ni masih orang confuse ni. Agama rasmi ke agama persekutuan? Agama rasmi. Okay, I clearly address here. Kalau you tulis agama persekutuan, salah. Agama rasmi. Sebab, kenapa kita kata bukan persekutuan? Sebab, walaupun agama Islam sebagai agama rasmi, namun agama lain juga boleh turut mengamalkan kepercayaan mereka. Betul ke tidak? Kita ada agama Hindu, kita ada agama Buddha. Semua ada mengamalkan masing-masing kepercayaan. Jadi, kalau you kata agama persekutuan tu adalah semua ni adalah orang Melayu macam tu. So, dia tak terpakai agama persekutuan. Kita just cakap agama rasmi sahaja. So, jangan salah cakap tu tak apalah. Kalau jangan salah tulis nanti. You kena tahu benda tu. You kena clearly affirm with that. Okay. Lepas tu, bermula dengan insiden bintang 3 menyebabkan rakyat-rakyat di Tanah Melayu hilang percaya dengan British. Sebab mereka ingat apa ni? Rakyat-rakyat ni dia fikir macam ni. Kenapa? Okay. Sebab
kan waktu bintang 3 ni buat ancam nyawa penduduk tanah Melayu kan. So mereka ni masih memikirkan bilalah British ni nak tolong, tapi British tak datang untuk nak menolong pun. Jadi rakyat dah mula hilang percaya dah kepada British. Faham tak? Lindsay, faham tak? Itu reason dia. Okay, mereka hilang percaya dah kepada British sebab mereka tak nak tolong. Waktu mereka sengsara ni, mereka tak nak tolong. Jadi rakyat ni dia rasa hilang percaya. Sebab itulah bab 4 you akan sambung dengan British Military Administration. So nampak tak perkaitan yang saya tunjukkan dekat awak ni? Kenapa saya kata bab 4 berkait? Sebab waktu British Military Administration ditubuhkan, baru British datang semula ke kita punya tanah Melayu selepas bintang 3 dah keluar dah. Faham tak? Waktu tu dia nak memulihkan infrastruktur pun still tak dapat kepercayaan daripada rakyat. Kenapa? Atas insiden inilah. Atas insiden bintang 3 inilah. Nampak tak? British ni dia pura-pura tak tahu, tapi sebenarnya dia tahu je benda ni. Tapi dia pura-pura tak tahu. Dia tak tolong rakyat. Tapi waktu nak buat British Military Administration, dia baru nak datang macam nak acak-acak, nak tunjuk tolong rakyat. Faham tak? Dia fake, yes. The British tu dia faking our society lah sebenarnya. Okay, sebab tu dekat bab 4 awak akan belajar. Kenapa? Sebab mereka waktu bintang 3 mereka tak tolong. British tak tolong tanah Melayu. Tapi waktu kita punya yang inilah, I mean like waktu British Military Administration, diorang nak ganti baik pulih pun tak boleh. Masih tak dapat kepercayaan rakyat. Sebab atas insiden ini. Yes, backstab. Very, very good. The good perkataan, backstab. Okay, and last kali dasar pendidikan Jepun. Yang ni saya minta tolong korang hafal. Sebab dasar pendidikan Jepun is literally banyak kali dah keluar dekat SPM. Okay, mark my words. Dasar pendidikan Jepun. Okay, apa? Saya dah bagi tahu dah dekat sini. Korang tengok dekat sini. Politik. Apa terjadi daripada politik, ekonomi, sosial, saya dah susun dah. So, korang ikut flow yang saya ajar dekat sini. Last, Okay. So, ini negara kita. Tanah Melayu. Dan bawah ni ada Sumatera. Nampak tak? Tanah Melayu dengan Sumatera. So, Tanah Melayu dekat sini, Sumatera dekat sini, di bawah pusat pentadbiran siapa? Di bawah pusat pentadbiran Singapore, SG. Jelas? Tanah Melayu dengan Sumatera, dia dah di bawah satu pusat SG. Kenapa dia kata SG? Sebab pusat pentadbiran British ni dekat mana? Dasar pendidikan dengan pendudukan. Sebenarnya salah ni, dasar pendudukan. Sorry, saya salah tulis. Dasar pendudukan. Thank you, mention. Tak, dasar pendidikan dia lain. Dasar pendudukan. Dasar pendudukan, Dasar pendudukan Jepun kan dia ada 3 jenis. Ada politik, ekonomi, sosial. Kan? So, dekat politik tu, dia sebenarnya Tanah Melayu dengan Sumatera digabungkan dan ditadbir oleh British di bawah pusat Singapura. Sebab apa? Sebab pusat dekat British ni adalah dekat Singapura. Sebab tu Tanah Melayu dengan Sumatera ni ditadbir secara combine lah oleh British. Okay? Dinamakan sebagai kawasan pertahanan khas. Okay. Lepas tu, atas insiden daripada Jepun nak kuasai kita punya negara tu, at the end Jepun kan dah insaf kan. Jadi Jepun iktiraf Raja-Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam sahaja. Okay. Yes, politik dengan pentadbiran sama. Yes, betul. Politik dengan pentadbiran very good. Yes, betul. Pentadbiran politik samalah. Okay, politik dengan pentadbiran sama je. Pentadbiran ekonomi sosial. Okay. Lepas tu, Tanah Melayu, Sumatera juga ditadbir secara berasingan juga. Kerana apa? Ada perbezaan sistem politik dan ekonomi. Mereka hanya bergabung sahaja. Tapi, British ni, dia jaga secara asing-asing. Sebab mereka ada different politik dan juga ekonomi status. Sebab Tanah Melayu. Sumatera apa? Indonesia kan? Sumatera Indonesia kan sekarang kita panggil Sumatera ni. Betul tak? Sumatera ni Indonesia kan? So that's why lah diorang ditadbir secara berasingan. Dan tahu tak macam mana British dapat Sumatera ni? Saya dah cakap dah tadi diorang kuasai melalui Belanda. Okay. Lepas tu Singapura pula diasingkan pentadbiran dengan namanya apa? Sionanto.
Okay, dia juga ditadbir oleh British tapi diasingkanlah. Diasingkan dia punya pentadbiran dan dikenali sebagai Sionanto daripada Tanah Melayu lah. Diorang asingkan pentadbiran daripada Tanah Melayu. Diorang jaga Singapura tu lain sikit. TM tu Tanah Melayu. TM tu take note guys, Tanah Melayu. Okay, Singapura ni diasingkan sebagai Sionanto yang boleh dikenali sebagai Malai Baru. Kalau awak perasan kan, kalau awak pergi dekat Singapura, masih sekarang ada perkataan Malai Baru. You boleh jumpa dekat museum-museum dekat Singapura lah, ada perkataan Malai Baru. Okay, lepas tu ekonomi pula, apa yang berlaku dekat ekonomi? Ada rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan juga dibentuk. Lepas tu ada juga rancangan perindustrian 5 tahun di mana mereka nak keluarkan bahan tu adalah setiap 5 tahun. Diorang produce bahan-bahan ekonomi tu setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Kenapa agak-agak berlaku begini? Sebab atas inflasi teruk, ekonomi yang teruk. Dan juga mata wang Jepun juga dicetak secara berlebih-lebihan dan juga digantikan mata wang British juga. Dia nak gantikan mata wang British dengan mata wang Jepun pula. So mereka guna untuk beli apa-apa makanan nantilah. Tapi mereka keluarkan satu rancangan pengeluaran 5 tahun di mana bahan-bahan ini diorang akan keluarkan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Yes, duit pisang contohnya. Yes. Okay. Lepas tu notes akan diberikan, akan ada, sudah ada dah pun Anam Harik dekat grup kita dah ada. Grup Yes Academy Center Telegram. Lepas tu last kali, social, iaitu layanan beza ikut kaum. Okay, awak tahu tak, Jepun ni dari dulu dia ada satu kaum dia tak kena mengena. Siapa kaum tu? Yes, Cina, very good. Okay, jadi Jepun ni dia layanan beza lah. Sebab you tahu kan, kalau India ni dia banyak buat kerja-kerja kan, jadi mestilah dia ada hubungan baik. Kalau Melayu pun sama juga. Diorang ada kaitan dengan hal ehwal kan, jadi pada melibatkan Islam dan juga melibatkan mereka kena baik-baiklah dengan diorang kan. Tapi untuk Cina tu dia beza. Sebab permusuhan daripada apa? Permusuhan daripada perang Cina dan juga Jepun. Yes. Yes, dengan Manchuria sekali. Okay, yang tu awak dah belajar dekat bab 2. So, I tak nak sentuh lagi bab 3 lah. Okay, lepas tu, Ordinance Kawalan Barangan, iaitu mereka keluarkan catuan makanan. Sebab itulah dekat Ordinance Kawalan Barangan ni, diorang kata lagi satu. What is that? Tanamlah. Ingat tak satu slogan dekat buku teks tu? Tanamlah sendiri bahan anda. Macam something kan? Dia kata tanam sendiri. Dia suggest kan? Waktu tu kan? Social kan? Diorang ada suggest begini. Kita sebagai penduduk, kita sendiri kena tanam pokok-pokok. Macam kita sendiri kena dapatkan hasil padi. Lepas tu kita sendiri kena dapatkan hasil jagung. Makanlah sendiri. Sebab diorang keluarkan satu catuan makanan. Di mana diorang nak kawal harga barangan. Jadi mereka galakkan penduduk untuk keluarkan hasil tanaman sendiri untuk mereka makan. Contohnya ubi keladi ke dan sebagainya. Yes, tanamlah makanan tambahan. Yes, macam tu dia punya ayat dia. And pernah keluar juga soalan tu dekat SPM. Dan juga Jepun atas sebab mereka ada iri hati sikit dengan kaum Cina ni, dia tutup sekolah Inggeris dan juga Cina. Sebab apa Cina? You tahulah. Kenapa pula Inggeris? Sebab Jepun ni dia kan tak suka British. So jadi dia buang juga Inggeris. Yes, lagi satu reason kenapa catuan makanan dikenakan sebab kurang bekalan makanan dan harga makanan melambung tinggi waktu itu. Yes, very good. Surya. Okay, so itu sahaja untuk kita punya bab 3. Okay, dah complete dah sebenarnya. Saya dah ajar dah everything. Jadi, dengan ni saya serahkan balik kepada moderator kita pada petang ini.
Okay, baiklah pelajar, jangan left ke mana-mana sebab lepas ni kita ada sesi feedback juga. Okay, so stay tune and sekarang kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat Sir. Okay, so ini peluang untuk awak tanya dekat Sir berkenaan kita apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, clarify betul-betul dengan saya. Kalau ada apa-apa soalan, tanya terus dekat sini. Okay. Thank you Sir. Guys, doakan saya boleh jawab exam. Oh, okay. All the best. Good luck. Tenang tau nak jawab exam nanti, ya. Okay. So, saya nak buka kepada soalan dan saya nak tanya jugalah feedback daripada semua pelajar yang ada dekat sini sekarang. Awak faham tak apa saya ajar dari awal sampai habis? Kalau tak faham pun, awak tengok replay yang akan dikongsikan dekat live YouTube nanti. Okay, Yasha Academy Center. Okay. Faham tak? Korang faham tak? Betul-betul faham tak ni? Kalau rasa macam saya laju ke apa ke, rasa macam tak puas hati ke, still you tengok replay dekat YouTube nanti. Okay, so saya dah bagi tahu exactly everything lah. Semua saya dah, main point saya dah tekankan. So, can you please give rumusan for bab 3, 3.2, 3.3? Boleh saya tahu 3.2, 3.3 tu apa ya? Sebab saya tak ikut subtopik. Saya cover semua kan. Boleh saya tahu 3.2, 3.3 tu apa? Saya boleh explain lagi. Kalau yang mana 3 point dah lah free, senang aja. Okay, so Mikael, saya harap awak join juga for the next seminar. And bukan Mikael saja, saya harap semua join juga. Jangan ada orang tanya ni, korang nak jawapan ke tidak? Laju je left kan. Okay, latar belakang perang dunia. Okay, latar belakang, bukan ke latar belakang perang dunia 3.1? You nak perang dunia latar belakang yang mana satu? You kata perang dunia kedua? Perang dunia kedua. You want yang mana? Perang dunia daripada rintitan nasionalisme ke? Atau you nak spesifik kedua? Oh, perang dunia kedua. Okay. So, dekat sini, kalau awak perasankan, perang dunia kedua tu, kenapa perang dunia kedua ni main function dia wujud? Saya buat rumusan sebab Jerman dia tak puas hati daripada perjanjian Versailles yang dikeluarkan pada perang dunia pertama. Itu reason pertama. Reason kedua, Nazisme menjadi salah satu isu yang terbesar waktu perang dunia kedua. Nazisme sebab apa? Itu diterajui oleh siapa? Diterajui oleh Adolf Hitler dan negara dia adalah Jerman. Jadi Jerman ni dia menjadi salah satu isu utama dekat perang dunia kedua juga. Jadi mereka keluarkan beberapa tindakan seperti mengebom dan juga mereka juga ada lancarkan beberapa operasi. Okey, dan akhirnya perang dunia kedua juga dapat diselesaikan melalui kuasa-kuasa yang besar. Okey, kuasa-kuasa yang besar, okey, dapatkan support daripada kuasa-kuasa yang besar. Lepas tu ada juga keberkesan strategi serangan di mana mereka keluarkan operasi Kod D-Day yang mereka darat daripada tentera udara. Lepas tu mereka juga Jerman juga pada at one point waktu mereka nak lancarkan perang dunia kedua tu, mereka hilang peluru. Ubat peluru tu mereka dah tak ada. Jadi mereka tak boleh sambung dia punya perang tu. Itu sebenarnya cerita dia lah perang dunia. Okey, terutamanya di Eropah. Itu perang dunia kedua. Perang dunia kedua ni dia usually berlaku dekat Eropah. Dia ceritakan tu dekat Eropah. Kalau kita tengok balik, faktor perang dunia berlaku pun disebabkan oleh 3 benda ni lah. Ideologi baru, ketidakpuasan hati, perjanjian Versailles dan juga kemunculan Liga Bangsa-Bangsa. Sebab ada kata, perang dunia kedua ni dia wujud dua ideologi. So dua-dua ideologi ni fahamannya berbeza-beza. Compared to fasisme, Nazisme lagi teruk dia punya fahaman dia. Menyebabkan Nazisme dia sangat-sangat teruk dia punya fahaman dia sampai dia menggugat beribu-ribu nyawa. Okey. Itu kemunculan ideologi yang berbeza-beza fahaman. Itu satu punca utama kenapa berlaku perang dunia kedua. Yang kedua, you tahu perjanjian Versailles saya dah cakap tadi. Yang ketiga pula, kemunculan Liga Bangsa-Bangsa. Di mana pada awal-awal perang dunia pertama should be mereka kena keluarkan satu perjanjian yang mengatakan bahawa mereka perlu gagal memperkuat kuasakan pelucutan senjata. Tapi mereka tak buat pun.
Jadi dekat Perang Dunia Kedua mereka gagal. Liga Bangsa-Bangsa ni mereka gagal untuk nak lucutkan senjata tu, tapi mereka gagal. Jadi fahaman Nazisme ni mereka bertindak begini. Kan dekat Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama tu, diorang tak cakap apa-apa pun pasal pelucutan senjata. Jadi mereka pun rasa mereka nak buat Perang Dunia Kedua dan mereka nak lancarkan senjata. So itu memang fault daripada mana? Fault daripada Perang Dunia Pertama oleh Liga Bangsa-Bangsa. Kalau saya nak tanya balik dekat Suria, kalau Perang Dunia Pertama kan, Liga Bangsa-Bangsa, kalau dia ada buat something, perjanjian untuk nak lucutkan senjata, agak-agak Perang Dunia Kedua berlaku ke tidak? What's your opinion? Ni soalan kebat saya nak tanya dekat awak. What happened? Kalau rasanya kan, dekat Perang Dunia Pertama, diorang dah lucutkan senjata dah. Diorang buat satu perjanjian oleh Liga Bangsa-Bangsa. Mereka dah buat lucutan senjata kan. Agak-agak orang rasa Jerman ni akan gunakan senjata tak for the Perang Dunia Kedua? Mereka boleh tak gunakan senjata? Suria ada ke? Ke dah left dah? Orang lain lah saya tanya. Orang lain. Tolong jawabkan. Tak, kan? Tak. Okay, memang tak pun. Baru reply. No, because apa? Because apa? Sebab tak ada, tak boleh gunakan senjata. Kalau tak boleh gunakan senjata, mana boleh kan? Tak ada senjata, no war lah. Should be kan? So that's the reason. Main reason. Jelas ke sekarang, Suria? Okay, apa lagi soalan nak ditanya kepada saya lagi? Macam tak ada soalan je. Saya nak tanya. Masa Jepun datang British, kat mana masa Jepun datang? Kenapa British tak ada di dalam cerita dan datang masa bab 4? Diorang tak datang sangat pun dekat bab 4. Diorang dah datang, dah bab 3 Jepun ni. Dekat sini. Okay, lepas Perang Dunia Kedua berakhir di Eropah, terus dah mula dah chapter di mana Jepun dah mula masuk. Jepun dah mula masuk. Dia dah mula masuk dan dia cakap pasal benda ni lah, which is diorang ni nak luaskan pengaruh di Asia. Waktu dia nak meluaskan pengaruh di Asia dan Asia Timur, waktu itulah Jepun beraksi di situ. Waktu itulah you akan belajar pasal Jepun. Di mana macam saya kata tadi, mereka wujudkan Orde Baru Asia. Mereka wujudkan slogan Wilayah Kemakmuran Asia Timur Raya. Okay, so waktu tu. And lepas Jepun dah isytiharkan, lepas ni kami tak nak bagi kekacauan kepada mana-mana pihak, dan mereka dah isytiharkan, mereka dah stop peperangan. So lepas ni, waktu tu tak ada apa-apa berlaku dekat Tanah Melayu. And waktu tu pula Bintang 3 masuk. Waktu tu Bintang 3 pula yang masuk. Dan sebenarnya British yang kena masuk waktu tu, tapi Bintang 3 yang masuk. Dan mereka buat kekacauan politik dekat Tanah Melayu. At the end, diorang pergi ke next bab, iaitu British Military Administration. Okay, apa lagi soalan? Banyak soalan ni. Moderator tolong pickkan soalan tu. Okay, soalan saya repeat balik ya. Sekejap saya tengok dulu. Okay, British membendung pengaruh Empayar Uthmaniyah di negeri Melayu pada awal ke-19 dan pada awal ke-20. Okay, untuk menjawab soalan Amy tu, sebenarnya sebab British ni dia membendung pengaruh Empayar di negeri Melayu tu sebab dia bimbang. Bimbang sebab apa? Dia bimbang sebab semangat pan-Islamisme. Dia bimbang semangat pan-Islamisme di mana dia mencetuskan kebangkitan umat Islam. Okay, pada waktu itu untuk nak menentang penjajah, dan juga dia nak mengancam kestabilan politik waktu tu. Dan juga mereka nak menjejaskan juga kepentingan ekonomi mereka.
Jadi sebab itulah mereka bimbang dia akan menjejaskan pan-Islamisme. Sebab itulah mereka membendung, British membendung pengaruh Empire Uthmaniyah di negeri Melayu pada awal ke-19 pada awal ke-20. Itu jawapanlah. Harap menjawab soalan Amy Melissa. Adakah tu cikgu? Saya risau ni, macam saya pernah dengar je tadi nama cikgu tu cikgu ke? Oh, oh. Oh my god. Sorry Cikgu Amy. Sorry Cikgu Amy. Okay. So itu jawapan saya sebab dia bimbang akan pan-Islamis, semangat pan-Islamisme. Di mana dia akan mencetuskan kebangkitan umat Islam lah dari segi mengancam kestabilan politik, lepas tu menjejaskan kepentingan ekonomi mereka. Okay. Lepas tu apa lagi soalan? Masih ada lagi soalan? Banyak soalan. Sorry I tak boleh cover semua. So terpaksa kena tanya moderator untuk pick soalan. Okay, lagi-lagi soalan. Ya, moderator, tolong bacakan. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Beats create tu, sebenarnya dia serangan kilat tu sebenarnya kita kata sebagai serangan yang pantas. Dan diorang bertindak secara begitu. Macam diorang bertindak secara direct. Diorang bagi force tu direct, diorang tak fikir pun. 1 second, 2 second. Diorang terus serangan kilat. Itu maksud dia. Maksudnya dia tak fikir second pun. Dia terus buat serangan. Dia tak fikir pun apa yang terjadi di belakang. Dia tak fikir pun apa impact yang akan berlaku. So itu sebenarnya apa tu serangan tu blitzkrieg, serangan kilat lah. Dan diorang bagi serangan tu memang macam kilat lah, macam laju macam tu. Faham? You know the kilat kan kalau thunderstorm kan? Macam mana dia akan kena kita punya kawasan. Kalau contoh dah nak hujan kan. Sekarang pun thunderstorm juga dekat tempat saya. Jadi macam mana kilat tu akan dengar bunyi tu. Macam tu lah nanti serangan pun begitu. So harap menjelaskan soalan tersebut. Soalan seterusnya. Okey. Cikgu, apa yang menyebabkan apa tu? Berakhirnya. Oh, sebab apa berakhir Perang Dunia Pertama? Sebab apa? Sebab tadi dah cakap kan dia dah keluar perjanjian Versailles, betul tak? Jadi Jerman dah stop waktu tu. Tapi walaupun Jerman dah stop, masih dia wujud lagi Perang Dunia Kedua sebabkan siapa? Sebabkan ideologi yang diasaskan oleh Nazisme yang diterajui oleh Adolf Hitler dan juga Benito Mussolini daripada fasisme. Sebab tu dia masih berulang lagi Perang Dunia Kedua. Tapi macam mana dah henti Perang Dunia Pertama tu sebab dia dah kenakan dah penjajah Versailles. Itu reason dia kenapa berhenti. Jelas? Okey. Soalan seterusnya. Okey. Mhm. Mhm. Okey, bintang tiga tu sebenarnya dia buruk. Okey, sebab diorang ni sebenarnya hutan, dari hutan, orang hutan kan. Lepas tu diorang ni tunggu masa untuk waktu kekosongan politik. Apa maksud kekosongan politik? Waktu British tak ada dekat situ. Okay, dia tak ada dekat situ tau. Okay, memang tak ada. Jadi waktu tu, diorang cari masa yang sesuai untuk nak meluaskan pengaruh mereka dekat tanah Melayu. Diorang nak, okay, saya nak tanya dekat orang tu lah. Kalau diorang bunuh rakyat-rakyat jelata, lepas tu dia bunuh, bukan bunuh, dia macam mengancam tempat-tempat awam. Awak rasa bintang tiga tu baik tak? Awak rasa bintang tiga tu baik tak? Memang tak baik pun. Jadi mereka juga sabotage dekat beberapa balai polis lagi. Lepas tu yes mengambil kesempatan. Memang jahat lah. Bintang tiga tak baik. Okay, next soalannya. Oh, tak. Force 136 dengan operasi semut tak sama. Okay,
Dia macam ni. Walaupun kedua-dua ni digunakan untuk operasi gerila. Tadi saya cakap pasal gerila tadi kan. British tu nak melawan Jepun. Dia sebenarnya dia beza sikit. Kalau Force 136 ni, dia sebenarnya fokus dekat Tanah Melayu. Tapi operasi semut ni dia fokus dekat mana? Dia fokus dekat Sarawak Sabah. Macam tadi saya cakap. Okay, macam tadi saya cakap. Kalau Force 136, sorry, dia fokus dia dekat Tanah Melayu. Semenanjung Malaysia. Perasan tak tadi saya cakap Semenanjung Malaysia? Lepas tu untuk semut tu, dia fokus dekat Sabah Sarawak. Jelas? Itu soalan dia sebenarnya. Ni, tengok tak? Pemberontakan Jesselton. Jesselton saya dah cakap kan tadi. Jesselton tadi dekat mana? KK kan? Kota Kinabalu. So the Force 136 berlaku dekat Sabah Sarawak. Okay. Yang Empaja ni ataupun Force 136, Force 136 dia fokus dekat dekat Tanah Melayu. Tapi yang tadi pemberontakan Jesselton tu sebenarnya istilah yang sesuai digunakan lah Operasi Semut. Operasi Semut digunakan dekat Sabah Sarawak. Yang Empaja dengan Force 136 digunakan di mana? Digunakan di Semenanjung. Jelas? So take note lah. Empaja dengan Force 136 dekat Semenanjung. Lepas tu Operasi Semut pula Sabah Sarawak. Saya baca soalan terakhir tu dia kata gerila tu senyap ke se? Gerila tu senyap dekat mana? Serangan gerila ke maksud awak tu? Serangan gerila tu diorang buat serangan secara laju tapi diorang buat secara sembunyi. Supaya orang lain tak nak tahu apa serangan yang diorang buat lah. Itu reasonnya. Yes. Diorang buat serangan tapi secara senyap-senyap. Faham tak? Dia bersembunyi macam gitu. Jelas? Itulah. Okay. So harap dah menjelaskan semua soalan pelajar. Okay. So ada lagi ke soalan moderator ke masa dah habis dah? Oh, okay.
thank you kepada semua pelajar yang hadir dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tandil 2 dan juga cikgu-cikgu Sekolah Menengah Tengku Mahmud atas perkongsian tadi, dan saya berharap agar murid-murid cikgu dapat cakna bab 3 sebab bab 3 adalah bab yang sangat penting untuk peperiksaan SPM terutamanya, sebab kita memang tak pernah lari soalannya, tak pernah, memang banyak kali keluar dah dekat SPM. Jadi itulah tujuan kami keluarkan bab 3 terutamanya, supaya pelajar tahu bab 3 ni apa fungsinya, sebab walaupun bab 2 nampak macam senang, tapi bab 3 mereka tak faham, susah juga. Jadi kami sangat-sangat berharap dari pihak Yas Academy Center agar kami dapat berkolaborasi lagi untuk program-program seterusnya, untuk bab-bab yang seterusnya, dan juga berkaitan dengan teknik-teknik menjawab. Lepas ni, sekiranya ada peluang diberikan oleh cikgu. Dan terima kasih sangat-sangat kerana sudi hadir bersama saya dan juga pihak saya sendiri. Terima kasih, dan terima kasih buat pelajar-pelajar yang sudi join dari awal sampai habis. Dan jangan lupa stay tune untuk maklumat lanjut. Kami ada di semua platform. Okay, tolong share semula ya AJK. Tolong share semula semua social media kami untuk awak semua join dulu. Okay. Melibatkan nombor memang saya tidak boleh beri sebab dah banyak dah pun chat saya, and memang saya tak ada masa untuk nak layan chat-chat anda semua. Jadi apa-apa pun melibatkan AJK kami, dan AJK akan sampaikan pada saya. So apa-apa informasi saya akan beri kemudian dalam grup-grup kita nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan follow kita punya semua saluran Yas Academy Center. Dan terima kasih sangat-sangat Cikgu Amy Melissa dan juga Cikgu Nur Izian. Terima kasih. Baiklah, jangan lupa isi feedback ya semua. Saya ingatkan lagi sekali kepada anda semua, tolong isikan feedback yang dikeluarkan. Baiklah, untuk pihak kolaborasi, kami telah pun akan hantar surat daripada pihak kami kepada pihak anda berkenaan dengan kolaborasi tersebut. Jadi boleh kumpulkan makluman feedback daripada pelajar-pelajar anda dan jadikannya sebagai satu report, dan gunakan template Yas Academy Center untuk expresskan apa-apa feedback kami terima dan saya sendiri terima, dan apa-apa improvement yang perlu dilakukan boleh juga diutarakan di situ, supaya ia akan menjadi salah satu impak yang positif pada masa yang akan datang. Jadi terima kasih, and maaf sangat-sangat kepada pelajar bernama Suria sebab memang saya tidak sempat sebab saya ada banyak hal hakiki lain. Jadi saya memang tidak boleh bagi tahu. Even dekat AJK, saya pun saya tak boleh bagi tahu. Semuanya akan diuruskan oleh protokol itu sendiri. Akan ada urus tu ketua admin. Lepas tu atas ketua admin ada AJK lagi. So kami uruskan begitulah ya. Jadi that's why. So harap semua pelajar dapat manfaat daripada program ni, and bagi pelajar daripada Esplanatic dan juga pelajar mengstudy SPM, tolong isikan Google Form yang akan diutarakan sekejap lagi dekat grup masing-masing dan juga dekat grup Yas Academy Center sekejap lagi ya. Jadi jangan lupa follow tau, okay? Jangan lupa subscribe, and don't forget for our next seminar kita akan buat lebih kurang bulan Julai dan juga bulan Ogos. Kita tengoklah nanti keadaan macam mana ya. So stay tuned and sampai jumpa.